pada 29 Mac sampai 31 Mac kami plan untuk ke Cameron Highland. Pagi kami bertolak ke Cameron Highland. Alhamdulillah, highway semua okey. Nak naik bukit ni pun okey. Rasanya macam baru lepas hujan, tapi tak ada apa-apa halangan dekat jalan. So kita teruskan naik sampai atas. Lalulah dekat rumah orang asli, lalu juga dekat sini Latak Iskandar kalau tak salah namanya. Dah lama tak singgah. Air pun cantik, air terjunnya. Orang pun tak berapa ramai. Hari ni Sabtu sebab ini minggu raya. Minggu raya lah kiranya, 29 hingga 31 ni. Akhir-akhir hujung-hujung cuti sekolah. Yang ini kami dah sampai dekat Tanah Rata. Tahun dia okey. Cuaca mendung. Memang nampak sangatlah mendung tu. Tapi tak hujan lah, renyai-renyai sikit-sikit, tapi okey je, alhamdulillah. Kita terus ke homestay kita dulu, nak check in, nak letak barang. Kita dapatkan Villa Azalea dekat Tanah Rata. Yang ini homestay ni sebenarnya dah lama sangat kita nak, daripada tahun 2024 kita balik dari Jepun tu, sampailah waktu ni 2026 barulah kami dapat. Itu pun dah hujung-hujung minggu raya ni baru dah dapat. Sebabnya penuh bila kita datang dekat sini baru kita nampak baru kita tahulah kenapa homestay dia selalu sangat penuh. Memang lengkap dengan semua benda. Katil pun cantik. Dan yang paling mahal adalah ni, view dekat luar ni, mahal sangat. Balkoni pun besar, ya amat, ya Allah, Masya Allah. Okey, view dia subhanallah cantik. Ni pemandangan kampung sedia di Tanah Rata. Memang cantik sangat. Dekat bawah tu lah tempat untuk kita nak beli-beli barang. Yang paling penting senang untuk kita beli. Okey, kita turun bawah, kita masuk pula bilik parent lah, bilik ibu ayahnya. Masuk, ada satu katil queen. Ni tepi ni ada connecting door. Katanya tuan rumah punya rumah lah, tak tahulah rumah tuan rumah ke apa ke, ataupun bilik homestay juga ke, tak tahu. Tandas pun bersih, disediakan sabun tapi shampoo tak ada. Towel ada, semua ada. Alhamdulillah, selesa sangat. TV pun besar. Ada wifi dekat atas tadi pun ada wifi, kat bawah ni pun ada. Ada Kowe punya mesin dekat atas pun ada, kat bawah pun ada. Tapi dekat atas tadi tu dekat dapur lah, dia letak kat dapur. Ni dekat view yang sama, tapi dekat bawah. Malam tu kita nak pergi makan. Okey, dekat belakang kedai makan tu ada fun fair. So yang kecil ni, si Jasmine ni nak sangat naik, jadi abangnya layankan sajalah. Tapi kelakar lah, sebab dia bukannya naik atas tu naik atas turun tu, naik di kiri dan kanan. Memang kita orang gelak sakan lah tengok budak Ammar. Memang awal-awal surrender dia tak nak naik, tapi memang kelakar lah. First time pula tengok dia macam ni. Selalu dia naik atas turun. Okey, esok harinya kita jalan kaki je, turun daripada bawah, turun daripada kita punya homestay tu, turun tangga ke bawah. Dia jalan kaki. Ada shortcut untuk ke Abang Strawberry, kedai Abang Strawberry. Kat sini kita tak petik-petik lah, tak petik-petik strawberry dan sebagainya. Kita just nak pergi breakfast saja. So senang sangat dekat sini. Turun je daripada homestay tadi tu, terus kita pergi makan dekat Abang Strawberry. Sepanjang jalan ni ada banyak kedai. Belilah apa-apa yang nak beli. Cuaca bagus hari ni, alhamdulillah, pagi ni. Why you there? Orang tak berapa ramai sebab mungkin sebab cuti raya lagi kan. Okey, ni lah tangga tadi. Jenuh juga nak turun naiknya. Kemudian kita lepas sarapan kita rehat dulu sebab kita plan petang sikit lah kita keluar. Ini pun dah nak dekat tengah hari dan cuaca pun dah mula nampak macam nak hujan.
hujan dah ni. So kita makanlah apa yang kita beli tadi. Dekat homestay ni bawah tu dia ada lot kedai juga tau, tuan rumah punya. Jadi ada jual macam-macam juga kat bawah. Ada waffle, ada scone dan sebagainya. Ni petang dah. Petang ni kita orang Pak Asal lepas dah hujan lebat tadi, baru kita orang turun. So kita orang pergi ke kandang kambing biri-biri. Daripada atas lagi, lepas bayar tiket tu je dah nampak dah dia dah dekat atas tangga ni. Kat belakang kau ada dik, besar gila ni. Belum lagi kat bawah. Dia dah cakap kat bawah ni. Macam adik. Sebab dia bau tau, dia bau makanan yang ada dalam poket tu. So kita kena masuk simpan baik-baik dalam poket tu supaya dia tak bau-bau sangat. Kalau kita pegang kat tangan pun dah start bau dah. Aduh. So besar kambing ni. Memang elok lah orang membela ni. Tambah lagi orang yang datang bagi makan di dekat kambing ni. Yang mana tak rebu orang kambing ni. So ni macam-macam adik. Ayah buat selayar sebabnya adik pun dah pasang. Dia asyik tolak-tolak buntut. Ni si Atif dia berani je lah bagi. Jasmine tak tahu kat mana, tak nampak. Dia dah mula nyok-nyok. Dah ni petang lepas kita orang dah pergi kandang kambing, dah pergi pasar, kita orang pergi beli untuk makan malam. Sebab kita orang plan malam ni kita orang tak keluar. Masaklah Maggi, makan panas-panas. Alhamdulillah, seronok sedap tau. Makanlah malam tu kita orang makan ni, makan Maggi panas-panas ni, Maggi ayam. Lepas tu tadi kita dah kat pasar tadi, dekat Care Farm tadi kita dah beli dah sayur-sayur, tambah-tambah je. Lepas tu kita makanlah burger dan nasi. Alhamdulillah malam ni tak hujan dan sedaplah kita duduk kat luar ni sambil-sambil makan balcony yang besar ni. Pagi tu sebelum kita bertolak balik, ni hari yang last so kita orang singgah ke HM. Ingat nak minum pagi. Ada banyak gerai. Tadi kita minum pagi tadi tak minum sangat lah. Kita just makan apa yang macam malam tadi punya ada makanan. Min aiskrim apa? Dekat KHM tu kita orang beli sikit-sikit je lah sebab orang ramai. Tempat dia memang ada kelas lah. Skon dia mahal sikit. Dekat bawah KHM tu memang ada macam-macam jual juga, sama macam semalam dekat pasar, tapi pasar lagi murah lah. Yang kat sini dah mahal sikit lah. Apa nama tu, dulu tak ada gerai-gerai panjang-panjang ni, tapi sekarang dah ada. That's why tak boleh nak parking-parking lagi dah kiri kanan ni. Kebanyakan landlord semua dah buka gerai. Yang ni mahal sikit lah, tapi sebab semalam kita orang dekat pasar kat Care Farm tu memang kita orang dah beli. Sebab lepas pergi kandang kambing tu kita singgah kat pasar. Pasar Care Farm tu dah nak tutup. Masa tu dalam tiba-tiba tak ada kan, kau bising. Ada orang meniaga lagi tapi dah nak tutup. Dan diorang akan lelong barang kau punya harga. So rasanya berbaloi lah pergi petang-petang sikit tu. Okey, lepas tu kita orang on the way nak turun ke Tanah Rata tu, kita singgah barat ladang tea ni. Kita nak pergi ladang ni dululah, nak pergi singgah, nak minum teh, nak tengok ladang ni, dan budak-budak ni nak berjalan, nak naik ke bukit tinggi paling atas tu. Ini semua included naik dia punya bagi ni. Bawah ni adalah aktiviti yang disediakan macam ATV lah, tapi mahal-mahal lah, jadi kita orang tak ambil, lagi leceh lah. So kita orang just jalan dan diorang ni naik tangga sampai atas. Naik. Dia budak-budak ni nak naik atas. Atif, Jasmine, Adib dengan Amar nak naik sampai dekat puncak atas. So ibu ayah memang tak larat lah, jadi kita orang tepu bawah tukang ambil gambar je. Mojo ada Amar bantu Adib naik atas tangga, jalan pelan-pelan. Orang tak ramai, okey lah, jadi kita selesa lah nak naik atas ni. Dah sampai dah, dia orang 2 orang ni kat atas.
Cuaca alhamdulillah mendung-mendung. Alhamdulillah memang selesa. Masa ni tak hujan tau. Jadi kita orang dapatlah naik sampai atas tu. Dia orang ni seronok lah sampai atas tu. Kemudian dah sampai dekat atas. Bergambar ke main lagi. Okey, lepas tu bila nak turun, hari dah start hujan. Dah renyai-renyai apa semua. Jadi kita orang ni cepat-cepat lah nak balik besok. Sempat minum dulu. Dah minum-minum dekat situ. Minum teh tarik lah apa semua kat situ. Lepas tu kita balik lah. Kita teruskan perjalanan untuk balik ke Putrajaya. InsyaAllah kita ada rezeki kita datang lagi. Tapi kena pilih tarikh yang tepat untuk datang untuk santai-santai macam ni. Terima kasih Cameron Highland. Mudah-mudahan ada rezeki kita datang lagi.